Terbaru, 3 wanita warga Malaysia ditahan. 4 lagi warga Malaysia dicekup kerana disyaki menyeludup dadah di negara jiran. Dalam tempoh hanya seminggu, 5 warga Malaysia diberkas pihak berkuasa Indonesia dalam beberapa kes penyeludupan dadah yang berasingan. Seorang lelaki dari Johor ditahan di lapangan terbang Juanda, 3 wanita Malaysia ditangkap di lapangan terbang Soekarno-Hatta dan paling mengejutkan, seorang juruterbang Malaysia Airlines, Mohd Saufi bin Osman, turut ditahan selepas didakwa membawa kira-kira 26 kilogram dadah. Rentetan kes ini mencetuskan pelbagai persoalan dan menjadi perhatian hangat di kedua-dua negara. Rentetan beberapa tangkapan ini menimbulkan pelbagai persoalan. Adakah semua kes ini mempunyai kaitan dengan satu sindiket dadah rentas sempadan atau pewujud dalang yang beroperasi di kedua-dua negara? Saksikan sehingga akhir kerana dalam video ini kita akan membincangkan fakta dan perkembangan kes ini dengan lebih mendalam. Seorang kaki tangan yang bertugas di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur, KLIA Sepang, disyaki mempunyai kaitan dengan kes penahanan juruterbang Malaysia yang menyeludup dadah jenis ekstasi seberat 25 kg di lapangan terbang antarabangsa Soekarno-Hatta, Jakarta, Indonesia minggu lalu. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik JSJN Bukit Aman, Datuk Husin Omar Han berkata, siasatan awal mendapati individu terbabit antara petugas yang terlibat dalam proses saringan pemeriksaan di lapangan terbang berkenaan. Katanya individu itu akan dipanggil dalam masa terdekat bagi membantu siasatan dengan rakaman percakapan akan dibuat. Mengulas lanjut, kata Husin, siasatan awal mendapati suspek memperoleh bekalan ekstasi itu dari sebuah apartmen di Ampang sebelum cuba diseludup ke Indonesia. Beliau menambah juruterbang itu dipercayai membawa dadah berkenaan dari ibu negara sebelum melepas ke Kota Kinabalu, Sabah dan Jakarta. Metro Malaysia, polisi Malaysia kini telah mengidentifikasi seorang petugas keamanan di Bandara Internasional Kuala Lumpur yang diduga berkaitan dengan lolosnya koper pilot berisi narkoba dari pemeriksaan sebelum terbang ke Jakarta. Direktur Departemen Investigasi Narkotika Bukit Aman, Datuk Husin Omar Han mengatakan, petugas itu berusia sekitar 30 tahun dan bertugas di area pemeriksaan keamanan bandara. Polisi Malaysia pun tidak menutup kemungkinan melakukan penangkapan apabila ditemukan bukti keterlibatan dalam kasus ini. Terkait lolosnya koper pilot berisi narkoba dari sistem pemeriksaan di KLIA, penyidik kini berupaya mengungkap bagaimana hal itu bisa terjadi. Husin menjelaskan di KLIA, setiap penumpang sebenarnya harus melalui beberapa tahapan pemeriksaan keamanan. Namun, apabila sistem pemindai pada pemeriksaan pertama tidak mendeteksi adanya benda mencurigakan, penumpang tidak akan diarahkan ke pemeriksaan lanjutan. Dalam kasus ini, koper milik pilot itu berhasil melewati seluruh prosedur tanpa memunculkan indikasi yang dianggap mencurigakan. Kita sedang melihat ke arah itu juga dalam siasatan lagi. So far kita dah identify seorang. We will call him to soal siasat. Kalau ada keperluan kita akan buat tangkapan. Polis telah mengenal pasti seorang individu dipercayai mempunyai kaitan dengan kes juruterbang Malaysia yang disyaki menyeludup dadah jenis ekstasi melalui lapangan terbang antarabangsa Soekarno-Hatta, Jakarta, Indonesia. Menurut Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik JSJN Bukit Aman, Datuk Husin Omar Han, individu berkenaan yang merupakan antara petugas di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA akan dipanggil dalam masa terdekat bagi dirakam keterangan. Hasil siasatan awal setakat ini mendapati suspek mendapatkan dadah berkenaan di sebuah apartmen di Ampang. Selain siasatan sedang menjurus kepada pelbagai spektrum termasuk aspek keselamatan di pintu masuk lapangan terbang. Pihak polis kini sedang menunggu makluman daripada pihak Polis Republik Indonesia Polri untuk menggerakkan pegawainya ke negara berkenaan bagi sesi soal siasat. Sebelum ini, media melaporkan seorang juruterbang berusia 39 tahun ditahan pihak berkuasa Indonesia di Terminal 3 Lapangan Terbang Antarabangsa Soekarno-Hatta selepas didakwa cuba menyeludup 25 kg dadah.
Menurut Polri, pemeriksaan menemui 15 bungkusan mengandungi 70,114 kapsul ekstasi dan metafetamin yang dianggarkan bernilai 45 juta ringgit mengikut harga pasaran Indonesia. Berhubung penahanan seorang juruterbang ataupun co-pilot MAS di Jakarta, Jemaah Menteri telah dimaklumkan oleh pihak Kementerian Dalam Negeri dan juga pihak Kementerian Pengangkutan bahawa beberapa langkah penambahbaikan perlu dilaksana segera. Pertama, yang melibatkan aviation security yang perlu ditempatkan anggota polis di Raja Malaysia, kerana pada waktu ini pasukan yang menguruskan adalah dari kalangan polis bantuan. Dan pihak Malaysia Airlines Group juga akan diminta untuk menyemak semula protokol saringan latar belakang dan juga saringan kesihatan bagi juruterbang ataupun para pilot dan pembantu juruterbang, co-pilot, mengambil kira insiden yang telah berlaku. Selain dari itu, pasukan PDRM dan juga AKPS diminta untuk meneliti aspek-aspek yang mungkin boleh disalahgunakan, termasuk kelompangan, loopholes yang mungkin ada, dan ini perlu ditutup segera. Seorang lelaki warga Malaysia ditahan pihak berkuasa Indonesia selepas disyaki cuba menyeludup dadah dengan cara yang mengejutkan, iaitu menyembunyikannya di dalam perut. Helah tersebut bagaimanapun berjaya dikesan oleh pihak berkuasa dan suspek kini sedang disiasat mengikut undang-undang yang berkuat kuasa. 4 lagi warga Malaysia dicekup kerana disyaki menyeludup dadah di negara jiran. Terbaru, seorang lelaki berusia 22 tahun ditahan di lapangan terbang antarabangsa Juanda, Sidoarjo, Indonesia selepas didapati menyelundup hampir 1 kilogram syabu dan lebih 1,000 pil ekstasi. Wakil kami Nadia Mohsin melaporkan dari Surabaya. Tertuduh yang berinisial DI ditahan anggota keselamatan di Terminal 2 Lapangan Terbang Juanda, Surabaya sebaik tiba dari Kuala Lumpur. Hasil pemeriksaan, pihak berkuasa menemui 4 bungkusan berisi syabu seberat 990 gram dan 1,089 biji pil ekstasi di dalam 4 lagi bungkusan berasingan. Berdasarkan keterangan, suspek mengakui melakukan perbuatan itu kerana bebanan kewangan hutang. Modus yang kita tahan kali ini, penumpang ini membawa barang terlarang ini dengan dilekatkan pada tubuhnya dengan korset, di strapping di badannya. Jumlah keseluruhan barang rampasan dianggarkan 2.79 bilion rupiah. Pihak berkuasa percaya rampasan ini berjaya menyelamatkan lebih 6,000 individu daripada penyalahgunaan dadah. Suspek kini ditahan untuk siasatan lanjut bagi mengesan rangkaian sindiket antarabangsa yang dipercayai terbabit. Sabit kesalahan berdepan hukuman mati, penjara seumur hidup atau penjara sehingga 20 tahun. Pemirsa, petugas gagalkan penyelundupan narkoba dari Malaysia melalui Bandara Internasional Juanda, Surabaya. Pelaku seorang warga negara Malaysia menyembunyikan 990 gram sabu dan lebih dari 1,000 pil ekstasi di dalam korset. Seorang warga negara Malaysia penumpang pesawat rute Kuala Lumpur Surabaya harus berurusan dengan Satgas Pengamanan Bandara Juanda karena kedapatan membawa narkoba jenis sabu dan pil ekstasi. WNA tersebut ditangkap di terminal kedatangan internasional Bandara Juanda Surabaya. Untuk mengelabui petugas, pelaku menyelipkan barang haram tersebut di balik korset yang dililitkan ke tubuhnya. Petugas menyita 4 bungkus sabu seberat 990 gram dan 1.089 butir pil ekstasi yang dibungkus dalam 4 plastik senilai 2,79 miliar rupiah. Pelaku mengaku nekat menjadi kurir narkoba jaringan internasional dari Malaysia ke Indonesia karena butuh uang untuk bayar utang pribadinya. Beberapa tangkapan warga Malaysia di Indonesia menimbulkan persoalan. Adakah semua kes ini berkaitan dengan satu sindiket dadah rentas sempadan? Pihak berkuasa Malaysia dan Indonesia masih menjalankan siasatan bagi mengenal pasti sama ada wujud kaitan antara kes-kes tersebut.
Di Kuala Lumpur, Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik Bukit Aman, Datuk Husin Omar Han ketika dihubungi Berita Utama memaklumkan pihaknya sedang berhubung dengan pihak berkuasa Indonesia bagi tindakan lanjut. Dia tengah berhubung dengan pihak Narkoba Indonesia dan juga Polri untuk dapatkan lebih detail lah. Sebab kita belum terima lagi, tapi kita tengah komunikasi dengan pihak di sana untuk dapatkan lebih detail untuk kita tolak di sini. Dalam satu lagi kes berasingan, seorang wanita warga Malaysia turut ditahan di sebuah lapangan terbang di Indonesia selepas disiaki cuba membawa dadah. Suspek kini berada dalam tahanan sementara pihak berkuasa menjalankan siasatan lanjut bagi mengenal pasti bagaimana dadah tersebut dibawa masuk ke negara itu. 3 lagi rakyat Malaysia ditahan bawa bahan terlarang di lapangan terbang Jakarta ketika bercuti di Indonesia. Kalau nak bercuti, pergi bercuti. Jangan buat benda yang memudaratkan diri. Sekian saja daripada saya. Tinggalkan komen kalau ada apa-apa pandangan. Terima kasih kerana menonton. Belum reda kes sebelum ini. Terbaru, 3 wanita warga Malaysia ditahan di lapangan terbang Soekarno-Hatta, Jakarta selepas cuba menyudup pelbagai jenis dadah pada 3 Ogos lalu. Menurut Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik Bukit Aman, Datuk Husin Omar Han, ketiga-tiga wanita berkenaan berusia antara 30 hingga 39 tahun. Siasatan awal mendapati dadah yang dirampas dipercayai bagi kegunaan sendiri. Ia berikutan dadah yang ditemui dalam amaun kecil. 2 daripada suspek mempunyai rekod jenayah dadah dan penahanan kesemua mereka tiada kaitan dengan kes dadah membabitkan warga Malaysia sebelum ini. Terdahulu media melaporkan 3 wanita berkenaan yang berlepas dari Kota Kinabalu tiba di Terminal 2 lapangan terbang Soekarno-Hatta, Jakarta pada 3 Ogos lalu. Bagaimanapun mereka dikesan dalam keadaan mencurigakan sebelum pemeriksaan menemui bahan terlarang dalam bagasi serta kasut. Antaranya dadah jenis kokain masing-masing seberat 0.5 gram, 0.3 gram dan 2 gram, 4.2 gram pil ekstasi, 1.8 gram serbuk ketamin serta rokok mengandungi ketamin seberat 16.9 gram. Penahanan 3 wanita Malaysia itu menjadikan kes ketiga cubaan menyudup dadah membabitkan rakyat Malaysia ke negara jiran itu. 28 Julai lalu, seorang juruterbang sebuah syarikat penerbangan ditahan selepas cubaan menyudup kira-kira lebih 70,000 pil ekstasi. Insiden kedua membabitkan lelaki warga Malaysia berusia 22 tahun yang ditahan selepas cuba menyudup hampir 1 kilogram syabu dan lebih 1,000 pil ekstasi.